Assalamualaikum and khabar guys. Okay guys, so hari ni aku tak ada satu apa pun, tak ada macam nak target aruan ke apa kan. Banyak sangat benda cerita. Okay, so hari ni aku nak review satu produk sebenarnya. Okay, review satu produk. Produk ni aku beli. Okay, disclaimer ya. Benda ni, barang ni aku beli, bukan dapat daripada mana-mana. Aku beli untuk review sebab bentuk dia agak unik bagi aku. Jadi aku agak macam best juga kalau review benda ni kan. So aku beli kat Shopee dan benda tu dah sampai hari ni. Dan kebetulan minggu ni asyik hujan petang. Jadi aku macam mana pot aku nak tala, tak tahu nak tala. Jadi aku test kat pot ni lah. So kita pergi ke detail je, tengok jap barang ni macam mana, and then kita review. Okay, aku 2-3 menjat ni tak pandai nak bercakap sangat depan kamera dah guys, tak tahu kenapa. Okay, kita ambil barang dulu jap, apa hal. Okay. Right, kita pergi duduk dulu. Kita akan tengok macam mana dia punya bentuk dia yang aku cakap tu. So nanti kita akan cerita detail lah. Tengok macam mana ya. Alright, Papa duduk dulu. Sembang dia duduk. Lagi sedap kalau ada kopi O kan. Tadi tu aku setting ultra wide ke? Bapak mesti memanjang kepala dekat bucu-bucu tu kan. Okay, so ni dia guys. Sawadi Geno soft bed. So aku beli dua sebenarnya. Satu colour yang tak tahu kenapa aku kalau mancing aku suka colour gold dust ni. Yang tu lagi aku beli colour mix. Still ada juga gold dust kat bawah. Okay, so kita tengok detail dia jap. Okay, so plastik ni sebenarnya yang aku cakap unik ni, kalau korang nampak ni, dia punya sirip atas ni lain macam. Oi nyamuk, oi janganlah gigit aku. Dia punya sirip ni yang unik sebenarnya. And then kalau tengok detail lah, tak boleh duduk sini lah, kena berdiri lah. Sini nyamuk lah guys. Okay, kita duduk sambil berjalan lah. Terpaksa. Aku benci nyamuk. Okay, kalau tengok detail dekat sini, dia akan bagi 3 piece je. 3 piece dan dia punya panjang dia 10 cm tau guys. 10 cm ni bagi aku panjang sebenarnya. Okay, 10 cm dan 3 piece. Harga dia aku beli RM16 kat Shopee. RM16 kat Shopee. Tak, aku yalah, kalau Shopee kan banyak voucher apa kan, dapatlah sikit diskaun, boleh lah. Daripada aku nak pergi kedai, aku nak kena isi minyak apa semua kan. Betul. Kalau tengok kat sini, aku ada berapa colour aku pun lupa lah. Tapi 10 cm ni bagi aku besar sebenarnya. Tapi kedai ni nak cerita pasal hook ni, dia kata ada hook dalam ni. Ada setengah kedai dia bagi dengan weight hook, ada setengah kedai dia bagi hook togel dia, tak ada kosong lah, kira hook saja, worm hook saja, dia tak ada weight. So aku dapat kedai ni dia tak bagi yang ada weight, dan dibagi adalah 50 tau dia punya apa? Dia punya hook ni, size dia 50. Dan aku tengok 50 kalau ikutkan macam ngam-ngam. Tapi ada kedai yang bagi 30. Itu aku pelik. Mana satu sebenarnya ni kan. Nasib lah kot. Dia maybe nasib lah kot. Tapi kita tengok je dia punya bentuk dia, yang aku cakap unik ni. Asal aku ambil kat tengah-tengah, tak ambil atas. Okay, ni dia. Taruh bawah sekejap. Okay, so kalau korang tengok sini guys, dia ada sirip panjang kat atas ni. Selalu atas ni kan kosong je kan. Tapi yang ni ada sirip macam ikan ikan marlin. Lah marlin ke layaran. Marlin pendek dia punya fin. Yang ni fin ni panjang ni. So macam layaran dia. Dan aku pegang agak lembut sebenarnya. Nak banding dengan soft plastik Ozmi tu, Ozmi dia keras sikit. Yang ni lembut, terlalu lembut. Flexibility-nya cantik. Dan katanya 13 kali strong. Aku tarik, kalau korang tengok dalam video ni. Nah, alright. Okay, bawah dia ada apa, kena bawah ni ada aloe ni. Asal bawah dia ada aloe? Aku tengah fikir guys, tiba-tiba aku termenung, kenapa bawah dia ada aloe untuk hook? Selalunya kebanyakan soft plastik aloe ni kat atas, dan atas dia taruh pin, jadi dia taruh aloe ni kat bawah. Lantak lah. So ni dia soft plastik dia 10 cm agak besar guys. Aku nak try dengan hook 30 dulu macam mana. Sebab 50 tu kalau potential untuk hook up saiz-saiz rempit dan curut ke bawah agak susah sebenarnya. Okay, kita try 30, tengok dia punya hook dia kat mana. Tapi atas ni hook dia nak tahu nak sebelah kiri ke sebelah kanan ke, ataupun macam ni ke. Okay, terlalu unik sampai kau termenung jap memikirkannya. Dan satu lagi aku nak tengok end of the kira di penghujung nanti lepas aku test, aku nak tengok depan ni. Kebanyakan soft plastik Shopee sikit-sikit kau baru guna berapa kali dalam 10 kas, berapa belas kas, depan ni dah koyak dah bawah ni. Aku nak tengok kat sini sebenarnya. Tujuan aku nak tengok tahan tak tahan. Kalau macam hari tu aku buat yang tu tahan, tapi kalau yang Shopee punya sini yang mesti barai ni. Okay, kita tengok jap. Kita test dulu.
Okey, kita ambil kali hitam lah sebab memandangkan kali hitam paling banyak, ada 4 keping. Jadi apa nama, kita try kali hitam. So jig head kita pakai yang front weight lah sebab ni tempat lapang kan. So kita pakai yang front weight. Okey. So aku try 30 dulu. Aku bawa 50. Tapi kalau 30 nak banding 50 tadi sampai sini kan. Kalau 30 betul-betul tengah ni. No, panjang dia ada lebih belakang kau-kau. Kan aku nak pakai 50 terus ah. Aku terfikir jap. Kalau 30 situ, aku bawa 50. Tak perlu risau, macam-macam ada. Kalau kau casting haruan ni, macam-macam ada. 50 yang ada weight, aku ada ni. 50 nampak solid sikit di kedah hujung-hujung. Jadi bila haruan sambar tu, aku try 50 je lah guys. Tawakal je lah. Rempit tak kena nasib lah kan. Okay, kita try 50. Kita try masuk jap dan kita try casting. Okay, so 30 tersimpan dulu. So right, aku pakai yang center weight punya. Aku pakai center weightnya 50. Dan macam ni lah bentuk dia. Taklah teruk sangat, ketar sangat. Kalau 30 masih depan sikit tau. Sebab beza kau-kau lah. Tak tahu macam mana setengah kedai boleh taruh 30 dia punya hook dalam tu. Aku pun entahlah, biarlah. Okay, jom, bismillah, try kita cast. Try sini, lama tak pergi spot ni. Tak tahu ada ikan lagi ke tak. Okay, aku nak test dulu jap. Lembutnya. Dia punya soft plastik tu lembut, ekor belakang dia. Sekejap aku off, apa buka kamera jap, kita tengok jap. Mana soft plastik tadi. Okay, ni dia. Nah, aku kena pakai CPL nampak. Lembutnya. Sekali lagi. Kalau dia nampak dalam air. Sirip dia function betul lah. Seriously, sirip dia function betul. Sirip dia kat atas tu macam betul-betul macam ikan tu. Tapi sirip dia kat atas lah. Okay, bismillah. Try. Kalau cast pun, kalau 10 cm senang je. Tak ada masalah pun 10 cm ni. Kalau tengok dari segi action tadi tu, memang lembut lah soft plastik ni. Sekali lagi. Kita main cast dekat-dekat ni dulu. Sama macam soft plastik lain, cuma dia ada action tambahan daripada segi fin kat atas tu. Dia macam ikan tau tadi kalau kau tengok video tu. Fin dia kat atas tu nampak macam ikan. Not bad. Sama macam soft plastik lain, cuma sekarang ni kita nak cari strike je. Kalau ada strike, aku pun tak boleh nak jamin ada strike ke tak hari ni. So okay, dah tengok dari segi rupa apa semua. Sekarang kita nak cari strike je. Dan ini akan makan masa yang panjang sangat. Sebab dah dapat strike susah sekarang. Sebab hujan, seminggu ni hujan aja petang. Memang agak spot-spot aku yang nak masuk dalam estate tu semua dah berlecak. Aku dah memang confirm malas lah. Malas betul nak masuk kawasan lecak-lecak macam tu. Dan another thing is, dia lecak tapi tak banjir. Kalau banjir sedap juga aku nak meranduk. Hujan ni tak jadi banjir pula. Mencari yang sudi ni satu yang susah sebenarnya. Ada yang makan. Kena, cantik. Alhamdulillah. Iyalah, 50 kena curut dengan rempit pun tak ada masalah lah guys. Ini dia. Dia keluar daripada rumput tadi tu. Kan aku balik atas rumput. Dia keluar daripada bawah rumput tu dan terkam. Dan inilah dia guys. Alright. Saya curut nak kerempit dah. Not bad, alhamdulillah. Still ada strike. Maknanya sebesar mana pun 10 cm pun masih lagi boleh strike. Alhamdulillah. So kita ambil gambar jap sikit sebagai bukti dan kita sambung lagi cari strike. Oh mak kau. Melatah. So okay guys, aku rasa dah banyak kali cast jugalah. Sini memang susah nak dapat ikan sekarang aku pun. Tapi tu alhamdulillah ada rezeki yang nak sambar kan. Suddenly I was thinking tiba-tiba aku terfikir, apa kata kita try pakai hook 30. Dan aku nak try hook aku yang agak heavy tu, hook yang ada spinner tu. Kita try yang ni, tengok macam mana 30 ni ngam tak ngam dengan soft plastik ni. Kita pasang nanti, tengok macam mana dia punya ceritanya. Okay, ini adalah contoh hook 30 yang aku pakai. Nampak ni sampai sini je guys. Oh lama ai. Dahsyat sangat ni. Pendek kau. Aduh hai. Kelakar pula aku tengok 30. 50 tadi memang paling sesuai lah. Kalau dapat 40 okey lagi. 50
boleh, tapi 40, 50 boleh. 30 agak tibai lah guys. Kita try je lah. Benda dah pasang, kita try saja. Okay, try 30. Tapi yang ni dia berat sikit, sedap lah nak kas. Baru pergi tapi dia melayang jugalah. Ada yang sambah. Baru turun. Baru jatuh kena guys. Oh, naik terus haruan tu. Aku minta kejut. Santak gila-gila. Not bad size dia. Tak melawan haruan ni dengan aku. Alhamdulillah. Yelah 30 kena lah guys. Cup solid pula tu. Oh ni dia guys. Alhamdulillah. Not bad, not bad. So ada juga saiz yang baik makan aku punya. Okay, kita bergambar sikit. 30 pun solid guys. So kita dah bergambar jap. Oh bertelur. Alhamdulillah dia bertelur. So kalau bertelur, kita releasekan dia supaya ada next generation. Kita lalu sempit ni lalu. Pandailah nanti dia cari ruang mana je. Okay, masih. Okay, kita try spot ni jap. Aku nampak depan tu macam ada ikan. Jernih tak terkata. Okay, kita try sini jap. Overdosis aku kas. Ada lagi ke haruan kat sini. Jernih sangat sampai nampak dasar aku. Sebab aku pakai polarize kan. Jadi nampak dasar dia tu. Oh, anak haruan kejar. Malah curutnya. Tak padan curut. Nah, dia lari ke tengah dah. Curut lagi. Curut pun lekat tu. Alright. Not bad. Ni dia. Curut pun lekat guys. Memang genuine lah. Alhamdulillah ada. Oh jatuh. Ngam-ngam. Not bad lah saiz dia, rempit kan. Curut. Curut. Rempit. Rempit. Curut. Curut. Rempit. Okay. Tak apa, kita release. Alright. Go. Thank you. Right. Try sini pula. Tengok macam mana. Turunkan sikit kamera. Okay. Ngam. Asal aku baling ke tepi cow. Alamak. Try sana. Asal swinger pula dia pergi. Oh sudah. Jangan melekat kat batu. Lalu mana? Tak ada jalan dah. Dia makan. Dia makan. No. Pantang lalu. Satu lagi curut. Okay. Not bad. Alright. Oh, okay. Not bad lah. Sentiasa ada. Okay. Aku nak ambil gambar jap. Okay. Ni dia guys. Kita ambil gambar jap. And then kita release balik macam biasa lah. Dia sama macam tu je. Alright guys. So, tu saja. 4 strike. 1 miss. Lebih kurang macam tu kot. Kan? 4 strike 1 miss. Dan mana tadi? Mana aku baling soft plastik tu? Dan ni dia. Soft plastik dia. Kan? Masih kuat. Masih utuh dan kuat. Okay. Not bad lah so far macam ni lah. Aku pakai selalunya kalau kata yang Shopee punya dia dah barai dah. So aku pakai yang ni. Alhamdulillah okay. Ni dia 3 piece je dalam dia. So aku beli RM16 dalam ada 3 piece je. Okay. Aku nak simpulkan cerita ni lah kan. Review aku lah. Sawadi, aku nak cakap satu benda je. Boleh tak keluarkan 8cm? Okay. Sebab bagi aku 10cm ni terlampau besar sikit. Dan kebanyakan haruan kat Selangor ni tak adalah besar mana. Walaupun 10cm ni pun boleh kena tadi saiz curut. Tapi 8cm is much better. Tu je aku nak cakap. Okay. Tu yang first lah aku nak cakap kan. Dan nombor 2, kalau korang nak pakai yang saiz 10cm ni, bagi aku hook yang paling comel adalah 40 ataupun 50 macam tadi. Tapi
kalau potensi untuk lucuk curut tu agak tinggi lah, sebab besar kan. Sebab kita kalau macam negeri-negeri lain macam kat Sarawak, Sabah, kalau kat Terengganu apa semua spot-spot yang banyak masih terpelihara, macam kat Perak, InsyaAllah boleh lagi lah. Tapi kalau macam kat Selangor ni, tak semua tempat lah. So 3-0 boleh pakai macam tadi, tapi depend pada rezeki kau. Kalau disambar daripada depan, Alhamdulillah. Kalau disambar daripada belakang, dicongek kau punya ekor je. Sebab dia terlampau panjang. Dan 3 dan yang ni lah, kalau korang tengok, kalau yang 3-0 terlalu depan guys. Memang bergantung pada rezeki 100% lah. Okay, so 5-0 adalah yang terbaik lah. Tadi aku pakai 5-0 first. 4-0 ni jarang aku nak pakai, tak pernah beli pula aku 4-0. So 5-0 tadi boleh lah. Cuma 10cm ni adalah kena pakai 5-0 lah. Yang paling terbaik, yang paling orang cakap kena. Okay, dan yang features yang paling aku pelik adalah, ya aku nak ni. Features yang paling aku pelik adalah bawah ni ada longkang. Tengok. Sebenarnya tak perlu longkang bawah ni sebenarnya. Sebab longkang selalu orang taruh kat atas untuk hook protect, tapi longkang dibawa kat bawah. Tak tahu kenapa. Itu yang aku agak curiga. Tapi bolehlah pakai kan. Maybe nak aerodinamik kot, potong air ke apa kan, Allahuaklam lah. Tapi sebab dia orang dah cipta macam ni, kita pakai je. So far tak ada masalah sangat pun longkang ni. Tapi cuma dia aku agak macam curiga ayat dia. Bahasa dia orang Pasal Pustaka aku. Dan yang paling penting adalah semestinya tahan. Kalau tengok dekat, ni nampak 13 kali tough. Seriously memang tough. Dah kena banyak ikan pun tak koyak mulut, tengok. Masih solid lagi. Tak nampak sangat je, dekat sangat. Masih solid lagi. Tak koyak guys, tak koyak. Seriously tak koyak. Alhamdulillah. Material dia okey semua, material okey. Action dia okey, fin dia boleh. Kalau kau tadi kalau tak tahu nampak tak nampak dalam kamera tadi sebab tak pakai polarize kan. Dia punya fin atas tu macam betul-betul macam ikan. Itu action dia okey, semua lembut dia memang solid. Dan tang harga 3 untuk RM16 je. 3 untuk RM16 tu agak setengah orang, bagi aku tak kisah sangat pun. Harga sekarang pun kena faham lah kan, zaman-zaman sekarang ni kan. 3 untuk RM16 tu ada bagi orang agak pricey. Bagi aku dia antara nak ke pricey dan mampu milik kat tengah-tengah tu. Kalau ada duit aku beli, kalau tak ada duit aku tak beli. Macam tu lah. So harga is pandangan peribadi masing-masing. Aku tak boleh nak cakap apa. Terpulang pada korang untuk review, untuk menilai, bukan review, untuk menilai sendiri sama ada korang nak beli atau tak. Tapi daripada segi kualiti, yes ngam. Daripada segi action ngam. Cuma aku nak minta kalau boleh Sawadee keluarkan 8cm. Itu je, 8cm. Sebab 6cm ikan tak nampak sangat, 10cm agak besar, dan 8cm adalah yang betul-betul ngam-ngam soy. Ngam-ngam soy, muah sikit macam tu lah kan. Itu pun kalau Sawadee nak buat lah kan. So tu saja review aku tentang Sawadee Geno. Segala yang aku cakap tadi tu adalah pendapat aku sendiri, bukan mewakili mana-mana pemancing ataupun apa. Itu adalah pendapat aku sendiri. Lain orang, lain pendapat dia. So macam tu lah, tak boleh nak ada petikai lah. Ini pendapat aku sendiri. Pendapat korang boleh yang menilai sendiri ya. Alright, so tu saja. Jumpa lagi dalam next vlog insyaAllah. Assalamualaikum.